Ini adalah antara kitab yang paling berbahaya dan menakutkan dalam dunia. Jom dengar Syams Al-Ma'arif Al-Kubra. Kitab ni katanya ditulis oleh Ahmad Al-Buni, seorang tokoh sufi lama dari abad ke-13. Nama untuk versi asal kitab ni adalah Syams Al-Ma'arif wa Lataif Al-Awarif. Manakala versi yang ada sekarang Al-Kubra yang bermaksud utama ataupun besar adalah satu versi kumpulan ataupun kompilasi yang lagi besar. Okey, awalnya bila korang baca kitab ni, korang akan nampak yang kitab ni nampak macam nak ajar korang rahsia di sebalik huruf, kelebihan yang ada dekat setiap angka, setiap ayat, yang mana mungkin ada khasiat dia tersendiri. Tapi bila makin lama dan makin dalam korang baca, korang takkan pelik kenapa ada orang yang cakap kitab ni adalah kitab sihir. Sebab lepas 2-3 muka surat pertama yang ada ayat-ayat Al-Quran, dia mula tunjuk rajah dan simbol-simbol yang pelik. Dan ada juga yang cakap dalam kitab ni juga siap ada nama-nama jin yang betul. Nama yang kalau korang sebut boleh jadi macam satu bentuk penyeruan ataupun macam korang menyeru benda tu tanpa korang sedar. Ya, memang versi yang ada sekarang adalah versi expansion, versi yang ada tambahan. Walaupun dia bukan versi asal, ramai ulama ataupun ustaz tetap nasihat, elakkan baca kalau korang rasa iman dan ilmu korang belum betul-betul tebal dan dalam. Dan kalau korang cari dekat TikTok sendiri pun, memang banyaklah video ustaz luar negara, termasuk dalam Malaysia sendiri, yang cakap benda sama. Diorang mesti nasihat, jangan baca buku ni, jangan baca kitab ni. Tapi apapun, korang nilailah sendiri.